Jelajah Skuad Hijrah Prihatin bagi tahun ini dimulakan dengan program di Projek Perumahan Rakyat PPR Seri Malaysia di Desa Petaling, Ibu Negara. Kali ini program kerjasama kali pertama dengan Great Eastern Takaful bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada kumpulan rentan mengenai manfaat perlindungan nasional MySalam. Ketua Pengurusan Data, Laporan dan TPA Great Eastern, Elvin Tamciwi berkata, kesedaran dalam kalangan kumpulan B40 dengan kadar penebusan segmen itu masih di tahap sederhana sejak skim MySalam diperkenal 5 tahun lalu pada 2019. Bila kita bercakap dengan penduduknya, kebanyakannya tak faham tentang perlindungan takaful. Jadi melalui MySalam, kita boleh menjelaskanlah bagaimana mereka boleh menerima perlindungan daripada MySalam dan macam mana perlindungan ini membantu mereka. Dari segi contoh, kita ada perlindungan hospitalisasi RM50 sehari untuk 14 hari. Jadi untuk mereka yang kadang-kadang mereka yang risau tentang macam mana mereka akan tanggung saraan hidup kalau mereka termasuk hospital semua tu. Kalau mereka sakit semua tu. Kan? Jadi inilah ideanya untuk perlindungan takaful. Menurut Elvin, sejak 2019 sehingga hari ini, pihaknya telah membantu lebih 1 juta dalam kalangan kumpulan B40 menerusi pelbagai kempen berbeza termasuk COVID-19 dan penyakit kritikal. Sementara itu, bagi salah seorang penduduk yang menerima kunjungan tim Skuad Hijrah Prihatin, Zaimid Sairi yang kini menghidap sakit saraf berkata dia maklum mengenai kewujudan skim tersebut namun tidak pernah mengendahkannya. Tapi saya tak pernah ambil endah pun sebab dia popular masa COVID tu kan. Ada yang kata dapat, ada yang kata tak dapat. Jadi kita pun tak tahu macam mana pemudah cara dia kita nak claim tu apa bila kita dia online kan. Tapi bila kita buat tu tak true benda tu susahlah kan. Ada yang kata boleh masuk boleh claim satu hari RM50. Lama-lama saya tak ambil tahu pula. Bila dia beri explanation macam ni, beri keterangan, dia beri penedahan macam ni, baru kita fahamlah betul-betul kan. So kita MySalam ialah skim keselamatan sosial yang diperkenal kerajaan untuk semua penerima sumbangan tunai rahmah yang layak. Ia bertujuan mengurangkan bebanan golongan isi rumah kumpulan B40 yang terjejas sekiranya berlaku perkara di luar jangka atau dimasukkan ke hospital. Setiap penerima dalam kalangan isi rumah layak berusia 18 tahun hingga 55 tahun akan menerima voucher bernilai RM50 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk perlindungan MySalam. Dalam misi kunjungan ke PPR itu, Skuad Hijrah Prihatin turut mengagihkan barangan keperluan asas kepada 50 penduduk PPR tersebut.